Assalamualaikum. Annyeong. Welcome back to 30 hari Minecraft Battle Edition bersama Bawat. Hari ni episod ke-13. Wow, hampir 2 minggu ya. Kita almost officially through the half month of Ramadan. Where did the time goes? Nanti pejam celik, esok dah raya. Gitu. But anyways, let's just start the video, I guess. Okay, play. Okay, hari ni kita just nak continue mining sebab dah day 13 masih tak ada clock. Walaupun bawang punya goals daripada day 1 ialah untuk buat clock. Oh, welcome back. And kita jumpa diamond. Okay. What the heck is that sound? Tak relax lah, Tak bagus. Okay. Wait. What is this? Oh gosh. Okay. Let's just kita... Oh no, this is going to be a problem. I thought bawang dah gali cukup tinggi dah. My gosh, bawang lupa start timer. Oh gosh. Guys, bawang dengar suara double lah. I'm going crazy. Help me. Okay, it works now. Hopefully audio korang dengar okay. Yikes bro, yikes. Alamak. Help. Tangga habis. So mari kita craft lagi. More tangga. Are we there yet? I don't know. Okay. Pam. Oh, okay. Oh, sebab ada gua kat sini. Okay. Wait, how do we do this? Can we get up? No, not really. Whatever lah. Pandai-pandai lah hidup nanti. Mau tak tahu if ini akan jadi kita punya forever mine or not. Mungkin sementara, mungkin permanent. I don't know yet. Sebab ada satu like apa ni, gua besar kan somewhere dekat sini. So itu boleh jadi kita punya official mining entrance juga. Kinda need this. Alang-alang. Let me have the coals. So many coal. Tak boleh sedut. Help. What should I... Okay, maybe I can do this. Bawang still tak tahu macam mana nak craft clock. And bawang tak tahu if clock tu function ke tidak sebenarnya. I don't know. Sebab kita ada timer kan. So I don't know. Maybe it's just like you know, for the fun of it. Sebab it's a clock. Kan? Yeah. Right. Okay. Berapa coal kita dapat? 35. Let's go. Habis dah. What? Already?
Oh no, pun tak banyak cobblestone. What's that? Oh, more coal. Okay. Almost there. Let's go. And we have arrived to our destination. Hi, kucing. Alah, boras kucing dekat Bedrock ni dia macam slow sikit. Tak tahulah. Maybe it's just me. Ooh, banyaknya charcoal. Let me see the crafting book. Craftable. Oh, 4 je ke gold ingotnya? So, bawang is kinda right lah. Half right. Sebab bawang ingat kan dia kena keliling gold. Tapi ni 4 je. Okay. Yay! Let's go. Alah, tapi tak boleh letak dekat offhand. So, kita letak dekat ni je lah ya. So, we'll see if dia dah gelap ke tidak. So, mana tahu kita tak payah, kita tak perlukan apa ni? Allah. Kita tak perlukan timer kan. Kita just tengok dekat clock kita je. Also, that is so big. Dekat screen, what the heck? Okay, let me just organize. Kita dah bakar iron kan? Okay. Diamond! Diamond! Okay, I think kita nak Ayo, brother. Full set. Mana awak dapat iron? Damn. Saya pun tak full set lagi armor saya. Bonda tengok ke dia ni jual apa? Susu. Ya Allah, sedihnya. Oh goodness, that's so loud. Oh my gosh. Okay, everyone panic. Kita nak tanam. I think bawa nak tanam pokok. Okay, tanam pokok. Bawa perlu. Okay. Kita farming je lah hari ni kan. Tadi bawang kata bawang nak pergi continue mining kenapa bawang pergi hancurkan yang belum masak? I mean yang belum besar. Tadi bawang kata bawang nak sambung mining, tapi masalahnya macam tak je. Bawang tipu. Okay, kita ada oak fence lagi. Let me just... Apa kata kita pergi bawa balik haiwan-haiwan. Ya Allah. Mouse power rosak ke ni? Hello? Why is it like this? Mana tadi? Ni. Nice. Okay. Where is my ho? Okay, plop. One more. Ooh.
Kenapa bawang buat dekat sangat dengan sugarcane? Tak tahulah saya. My God, it's already night. Tak sempat nak ambil bawang punya ni. Unless. What? Where did you guys come from? Tadi full iron, ni full gold. Oh, carrot. Seorang drop carrot, seorang pegang wheat seed. Nak farming ke ni? Hai. Salah. Bawang pergi pegang carrot. Come. Alah, tak boleh letak kat offhand. Damn. Bentar. Sebentar. Hello? Tak nampak. Pandai. Nice. Kita kena hancurkan ni. We only got one. Damn, son. That is so sad. Okay, you know what? Mari kita upgrade kita punya armor helmet. Kita upgrade helmet kita. Yay! Yeah, fully stack iron. Wait. Bawang buat pickaxe je lah diamond ni. Wow. Okay, screenshot lu. Dengan backgroundnya tu. Wow. Dia orang tak boleh hit bawang Oh my God, there's a witch. Ow. Nah. Rasa kan. Okay, bawang nak buat iron pickaxe ganti yang ni. Alang-alang tu buat iron axe terus lah buat je lah iron shovel terus lah Walaupun bawang suka copper tools ni punya visual tapi bawang rasa it's dia okay lah untuk early game kan. Tapi untuk jangka masa yang panjang mungkin not so much. Okay, we have wood, extra copper just in case, you know. Wheat, do we need food? Not yet, not really for now. Actually, bawang tipu. Bawang rasa saya perlukan roti. Just in case. Okay. Hi guys. Rasakan iron axe saya yang baru. There's so many people. Okay lah. Jom kita pergi mining. Okay, kita boleh tengok masa almost daytime already, I think. Ya ke?
Bawang pun tak tahu macam mana nak baca jam dalam Minecraft ni. Kita terhantuk ke guys? Tak kan? Tapi macam tersengguk-sengguk je. Oi. Okay. Gosh, laju sangat ya. Baru rasa mau nak straight je lah. Berbagikan 5 minit. 4 minit actually. Sebab tadi bawang lambat start timer. Adakah kita bakal menemukan lagi diamond? Okay. Jangan lupa torch. Saya dengar lava. Deep sleep ni sangatlah tidak membantu ya. Tak faham lah. Lah, jam tu. Oh, no. Hampir di situ. Oh no. Why is the lava? Orang kata dekat lava ada diamond kan? Betul ke? Oh. Oh my goodness. Why is this happening to us? Please. Stop it, lava. Dia suruh kita pergi nether ke? I'm not ready for the nether. Ini bukan diamond. That's the wrong blue or... Salah lalu. I mean, function lah. Kita dah ada ke lapis? Ada kot sikit. Tapi kalau kita nak buat enchantment table, enchanting table, kita kena guna lapis juga kan? Tapi Bawang tak cukup diamond lagi. Bawang rasa kita kena guna 2 diamond untuk buat enchanting table. Kalau kita lucky, kita boleh dapat fortune. Bila ada fortune, kita boleh double, triple lah kita punya diamonds. Yeah. Also, kat mana ada zombie ni? Where are you, zombie? I don't want you here. Go away. Oh no, lava lagi. Banyak sangat suara ni. Too many noises. Tengok sikit. Ni maksudnya dah siang ke ataupun macam mana? Tak faham. Please tell me. Please someone, tolonglah ajar Bawang macam mana nak baca jam dekat Minecraft. Dekat timer Bawang sekarang ni tinggal 1 minit 30 saat. So, bila 30 saat tu dah habis, Bawang end lah kot. Sebab tadi Bawang start lambat kan.
bawang akan gunakan 20 saat untuk pulang. What happened? My gosh. Oh, sampai dekat sini. And masa time, I think. Bawang tak tahu if bawang tepat-tepat end or bawang ter-end awal sikit or bawang ter-end lambat. But anyways, thank you for watching korang. This time is another boring day. But next time, Bawang rasa Bawang nak sambung buat apa ni? Kumpul haiwan. Yes. Kita just baru dapat 1 lembu. So kita perlukan haiwan-haiwan lain. Walaupun kita vegetarian tapi we need them for the future. And also kita kena farming also. That's all for today. Thank you so much for watching korang. See you guys tomorrow. Macam biasa, jangan lupa like. Mana jari? Jangan lupa like. Subscribe kalau belum subscribe. Turn on notification bell. And see you guys tomorrow. Bye korang.